Hari ini Cikgu Surya akan terangkan satu soalan tentang masalah beza dan gandaan. Kita baca soalan dulu. Ahli Bilik Kawalan Misi Pendaratan Bulan terdiri daripada dua kumpulan pakar, jumlah 125 orang. Asalnya kumpulan pertama lebih ramai, dipindahkan 20 orang ke kumpulan kedua, tetapi kumpulan pertama masih lebih 5 orang. Berapakah bilangan pakar asal dalam kumpulan pertama? Bilangan kumpulan pertama ramai. Walaupun sudah pindahkan 20 orang ke kumpulan kedua, mereka masih ramai. Macam mana nak selesaikan soalan ini? Kita ikut maksud soalan. Pertama sekali, kedua-dua kumpulan ini jumlah pakar adalah 125 orang. Baik, kita mulakan dari sini. Mari kita mulakan dengan kumpulan kuantiti yang lebih kecil. Jadi, adakah kumpulan pertama lebih kecil atau kedua? Jelas sekali ia adalah kumpulan kedua. Kumpulan kedua mempunyai lebih sedikit orang daripada kumpulan pertama. Mari kita mulakan dengan kumpulan kedua. Kemudian hitung bilangan orang kumpulan kedua. Saya menunjukkan ia adalah segitiga. Ia adalah segitiga. Jadi, berapa ramai orang dalam kumpulan pertama? Saya akan berikan dia satu. Segi 4. Saya bagi dia segi 4. Jadi mari kita mulakan dengan kumpulan pertama. Mereka pindah 20 orang ke kumpulan kedua. Itu bermakna 20 orang terkeluar daripada kumpulan pertama pergi ke kumpulan kedua dan kami mengikuti soalan itu. Lukis sahaja untuknya dan ia akan selesai. Jadi apa yang berlaku selepas ia dipindah seperti ini? Ia menjadi kumpulan kedua terdapat 20 orang lebih daripada sebelumnya. Bagaimana dengan kumpulan pertama? Kerana 20 orang dipindah, adakah dia kehilangan 20? Okey, tiada masalah. Maka mari kita lihat apakah invarian. Terdapat dua kumpulan dengan jumlah 125 orang. Tidak kira bagaimana dipindahkan. Jumlah bilangan orang dalam kedua-dua kumpulan kekal sama. Ini bermakna kita perlu menandakan 125 dengan jelas. Okey, jadi mengikut soalan, kami telah melukis ini untuknya. Sekarang anda faham, mari cuba lagi. Walaupun bagaimanapun, kumpulan pertama masih 5 lebih daripada kumpulan kedua. Apa maksudnya kita hendak mencari perbezaannya orang kumpulan pertama? Pertama, berapa ramai orang di sana? Jumlahnya masih lebih banyak daripada kumpulan kedua. 5, okey. Bilangan orang dalam kumpulan pertama. Ia segi 4 sama, tolak 20. Kemudian, bilangan orang dalam kumpulan kedua, segi 3, tambah 20 perbezaannya 5. Kumpulan pertama lebih ramai orang daripada kumpulan kedua. Beza dua kumpulan itu 5 orang. Mari kita permudahkan. Baiklah, kemudian kita boleh mendapatkannya. Segi 4 tolak segi 3 tolak 2 kali dan 20 sama dengan jumlah 40 tolak 5. Kemudian tambah 40 pada kedua-dua belah skala imbangan dan selepas menolak 4 dan menambah 40, mereka membatalkan satu sama lain. Maka nilai di sini ialah 45.
Baik, jadi kita perlu berhati-hati di sini. Bilangan orang dalam kumpulan pertama akan ditambah pada permulaan. Bilangan orang dalam kumpulan kedua, ia bersamaan dengan 125 orang. Jadi tidak kira bagaimana keadaan berubah. Bagaimana pula dengan kumpulan D ditambah kumpulan kedua? Ia menunjukkan 125 orang dan ia adalah sama di sini. Ia sentiasa menunjukkan 125 orang. Kemudian kita mendapatnya perbezaan dan hasil tambah. Satu perbezaan, satu hasil tambah. Ya, dengan ini kita boleh gabungkan untuk selesaikan masalah. Menolakkannya, masalah akan diselesai. Jadi, jom tolong dia menambah. Jadi inilah perbezaannya. Tambah ini dan, yaitu 45 ditambah 125. Jadi, ini membatalkan. Kemudian hanya tinggal 2 blok lagi bersama dengan 170. Segi 4 sama 170 dibahagi 2, jadi 85. Bilangan orang dalam kumpulan pertama ialah 85 orang dan 85 pakar. Like, follow Cikgu Surya dan kongsi dengan kawan.